So, semua perlukan penjagaan imuniti. So, salah satu yang terbaik saya kata apa tadi ialah dengan cara untuk paru-paru ya. Lebih untuk pernafasan ya, Habatus Sauda. Fokus malam ni untuk Habajela. Dia bentuknya warna macam ni. Kalau you kata main-main ke, kita serius. Ni dah ada 5 tahun, sejak COVID dulu. Saya buat ni untuk viral infection punya, orang kata apa, lawan dia. Bukan ubat dia, lawan dia. Dengan cara meningkatkan imuniti, menjaga paru-paru. Cantik kan? Sebab virus dia suka kacau paru-paru. Okay. Dan kalau nak mudah lagi, ambil DNDVCO ni, Virgin Coconut Oil. Ataupun you sendiri pergilah. Perah nyok mana-mana yang dia panggil virgin, dara dia. Maksudnya yang first fresh. Yang cold press tu. Baru boleh dapat. Kalau dah minyak nyok duduk goreng apa you punya masakan, tak boleh pakai. Ni dipanggil DNDVCO yang fresh. Kanak-kanak yang tak boleh telan minyak ataupun pil tadi, kita dah buat dalam bentuk dipanggil DND Kits. DND Kits saya pun tak banyak cerita kan. Saya ingat tak perlu. Tapi sejak ada 19 orang meninggal ni, saya kata boleh tak yang lain ni hari-hari ambil lah sebiji pagi sebiji malam. Hisap aja. Dia macam candy, tapi kita masukkan susu cendawan susu harimau, nak sebut panjang sangat, tiger milk mushroom. Lepas tu kita masukkan MCT oil, minyak baik tu, dalam bentuk serbuk, dijadikan untuk isap-isap tu. Lepas tu kita masuk juga sacha enchi oil, dan kita masuk algae, benda-benda yang meningkatkan immunity lagi sekali. Maklumlah kanak-kanak cukup belum matang dia punya 4-5 tahun nak lawan dengan virus ni, macam mana kan?